menyediakan 5 teknik Neuro-Linguistic Programming ataupun NLP yang boleh digunakan dalam komunikasi harian. So, apa itu teknik NLP yang 5 itu? Yang pertamanya adalah pre-framing, yang kedua adalah matching and mirroring, yang ketiga adalah mismatching, yang keempat adalah reframing, dan yang kelima anchoring. Kami akan menggunakan situasi mudah untuk berbincang untuk membuat keputusan bersama. Dek. Sebelum berbincang tu, tak apa kalau tak ada keputusan hak jelas pun. Yang penting, di balik kita sama-sama setuju. Baik, Mari kita berbincang. Sebenarnya kita untuk cuti ke Biru Resort, Basrah Kuantan. Macam mana pendapat ini? Kalau tim, saya rasa kita pergi hari sejuk, best. Kemerahan ini kita tak cuti, tetapi berbanding dengan Biru Resort, Biru lebih dekat. Kemerahan ini jauh di masa yang lama dan 400 km lebih. Betul juga lah ada takut nak pergi mana? Biru Resort. Dekat Kuantan ni? Kuantan. Sebab ada juga Siti dan kita pun tak ada lebih cantik je. Tak nak apa kerja lagi lah. Tak semestinya dua tempat ni, ada tempat menarik lagi je. Kat. Tapi kat Bali, rasa tak semestinya kita pergi dulu ataupun jangan je. Boleh je kita pergi ala-ala Pulau Sini sikit, macam kita klik kapal lantai ke deh. Boleh kan? Kami balik kampung. Balik juga cuti dekat kampung halaman ni. Lagi pun ada resort. Apa pula? Okey juga deh. Resort dia dekat hari jadi. Jadi kampung ada. Okey kan? Adalah segala keputusannya memanfaatkan kita untuk cuti di kampung halaman di resort kita sendiri. Kita setuju. Jadi seronok. Okey, so sekarang kita dah tengok bagaimana kita boleh menggunakan kaedah NLP ataupun Neuro-Linguistic Programming untuk membantu membimbing dan mencapai satu keadaan emosi yang baik untuk bersatu keputusan yang baik dalam kehidupan harian. Sekian, selamat mencuba. Tapi nak bagi juga, waktu kita semua ada, kita banyak kita nak buat keputusan tu, kita macam banyaklah takut apa-apa masalah di jalan, tapi akhirnya macam kecuti aku berjaya dan best juga dan macam berjaya lah kita bercuti dengan best. Ada tak? Masa tu kita nak pergi ke Maryland. Dalam perjalanan ni dalam daerah kita memang hujan. Tetapi berhampiran dengan anak kapal tu tak hujan. Tapi mana percutian kita berjaya sampai. Inilah dia ada satu kaedah lah. Bila kita ingat masa-masa yang kita berjaya tu, kita best tu, kita buat satu gesture ataupun gerakan lah. Itu kita buat macam kita tekan di jari pada jari penunjuk untuk mengingatkan kita berjaya kita pada masa tu. Jadi bila kita susah nak buat keputusan tu, ada kan macam tu kita pergi secara lebih kepada kenapa dia anchor dulu kita macam ni. Jadi awalnya kita tuju lah tentang kita cuti ke resort kita sendiri halaman kita boleh belajar lah. Okey.